Tindakan seorang buruh yang membuang puntung rokok di tempat awam membawa padah apabila didenda sebanyak RM1,500 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Hakim Siti Syakira Mohtarudin menjatuhkan hukuman itu ke atas Ajmal Haziq Zulkarnain 30 tahun selepas lelaki itu selaku orang kena saman OKS mengaku bersalah atas pertuduhan tersebut. Sekiranya OKS gagal membayar jumlah denda itu, dia boleh dipenjara selama sebulan. Mahkamah turut memerintahkan OKS menjalani khidmat masyarakat selama 4 jam dalam tempoh sebulan. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa membuang sisa pepejal iaitu puntung rokok di tempat awam atau jalan awam dan bukan dalam bekas yang diperuntukkan bagi membuang sisa pepejal tersebut. Kesalahan itu dilakukan di hadapan sebuah restoran di Bukit Bintang di Kuala Lumpur jam 10.39 malam pada 1 Januari lalu.